Okay, Assalamualaikum. Saya Teddy daripada Subsonic Garage. Alright, so kat sini kita ada satu Audi R8 4.2 V8. Okay, kereta ni datang mula-mula dia ada masalah brake jam. Alright, lepas tu bila sampai kereta pun penuh dengan warning light, clutch overheat, lepas tu dia keluar EPC. So, mula-mula kita check brake dulu. Okay, so kita check brake dulu. Apa masalah? So, rupanya turns out dia punya brake pedal tu dia tak adjust dengan betul. Okay, kita dah adjustkan balik, test, kita pusing tayar, tak ada jam dah. Okay, lepas tu pasal warning light semua, kereta pun tak boleh start. So bila kita scan, kereta ni dia ada dua isu. Okay, isu luar memang nampak okey, tak ada apa masalah. Tapi bila tengok belah dalam, dia macam ada short. Okay, so bila kita scan, isu satu tu memang tak dapat scan, no communication. Alright, so kita cabut keluar isu, kita repair, bawa balik, dan kita pasang balik. And turns out semua okey, tak ada apa masalah. Warning light pun semua hilang. So lepas kita buat isu, kereta boleh start. Kita check apa semua fluid. Kereta ni pun ada buat engine oil service. So kita buat engine oil service sekali, and then kita bawa test drive. Bawa test drive semuanya okey. Brake dah tak ada jam. Warning light, clutch overheat semua dah tak ada. ECU, fog code semua, warning light semua dah tak ada. Kenapa clutch ni boleh overheat? Okay, so mula-mula of course dia punya brake dah ada jam lah. Brake dia jam sebab pedal. Okay, gearbox ni orang panggil Altronic untuk Audi, ataupun lebih dikenali sebagai SMG untuk BMW atau AMT, mana-mana lah. SMG tu apa, Altronic tu apa. So it's a automated manual lah. Dia pakai single clutch. Kita baru-baru dia pakai dual clutch. So ni single clutch, lebih kurang macam manual, cumanya dia automatic. Dia ada hydraulic pump yang boleh tukar gear tu lah. Kita command dia untuk tukar gear, hydraulic pump jalan, dia tukarkan gear. Okay, macam tu lah. So gearbox ni sebenarnya tak reliable bagi saya. Bagi saya tak reliable, bawa pun tak best. Okay, kebiasaannya sekarang ni banyak yang dah modify, sama ada pergi dekat fully manual or DSG, dual clutch transmission, masuk dekat sports car pun nak lagi reliable. ZF memang cun. Sekarang tinggal kita nak finalize balik kereta ni, pasang semua barang balik, cover-cover semua, and make sure kereta ni safe to go on the road, and owner pun happy lah, insyaAllah. Alright, so far Alhamdulillah lah, clutch dah masih okay lagi. Dia hanya keluar overheat itu sebab brake jam je. Saya bawa hari tu test drive, memang tak ada apa masalah. So sekarang kita nak finalize, check apa semua yang patut, dan kita release kereta ni. Ciao.